Asal Siti Hawa belaka dengan Tok Adam. Kaya miskin kelebihan Tuhan beri. Tuhan tak buat kaya belaka, Tuhan buat orang miskin tak. Tuhan tak buat miskin belaka, Tuhan buat orang kaya tak. Inilah hikmah kebijaksanaan hakimnya Allah Ta'ala. Cuma ada adab tertentu. Nah, jangan buat makan orang kaya makan suku sini. Puak sesak apa gedana makan tanam. Ada kok nikah gitu. Nah, kalau gitulah tak usah pergi makan lah. Pasal majlis kenduri itu tidak berkat. Buat makan suku. Dia boleh makan suku ni pengantin. Boleh makan suku pasal dia pengantin. Nampak? Ada orang ni buat suku dia pengantin. Tak apa. Berapa buat suku ni VIP. Very innocent person. Dah hak jahat-jahat saja duduk sini. Dah jangan buat gitu. Sama saja. Cuma duduk depan boleh pasal dia orang besar. Duduk kursi depan. Majlis biar sama, jangan suku. Dah. Masalah menghubungkan rahim itu sangat diberati oleh syarak. Wallahu a'lam. Tiada soalan. Faham 10. Dah insya-Allah 10 minit lagi. Soalan pertama, bolehkah dibuat sekali puasa ganti bulan Ramadan dengan puasa sunat bulan Syawal? Yang kedua, baru-baru ini ada seorang ustaz mengatakan takwa seseorang itu terletak pada hati dan bukan terletak pada janggut serban jubah, sedangkan yang kita tahu itu semua adalah sunnah Nabi. Minta penjelasan. Ada lagi? Baik. Soalan yang pertama dia kata, masalah nak puasa qada bulan Ramadan dengan puasa sunat buat pada hari yang sama. Ni masalah masyhur ni, popular ni masalah ni. Banyak soalan ni datang. Jadi siapa yang tinggal Ramadan dia kena qada lah. Tuhan kata fa'iddatum min ayyamin ukhra, maka hendaklah kau ganti pada hari lain daripada Ramadan. Maknanya lepas Syawal ganti lah. Kena ganti. Kalau tinggal 3 hari, 3 hari, tinggal 5. Katakanlah dia nak qada, lepas tu nak ambil fadilat puasa Syawal selalu, boleh ke tak? Katakan esok dia nak buat, dia ada tinggal 1 hari je bulan Ramadan. Umpamanya esok dia nak qada. Esok berapa Syawal tu? 11, 17, 12 Syawal. Boleh lagi lah puasa Syawal. Dia nak niat puasa Syawal sekali dengan qada Ramadan. 2 dalam 1 dia panggil, faham? Sekaligus. Baik. Sepuasa wajib, sepuasa sunat. Masalah ini berlaku khilaf di kalangan ulama. Tidak berlaku ijma'. Kerana tidak ada nas datang daripada Nabi SAW maupun dalam ayat Quran. Nabi kata boleh atau tak boleh. Cuma Nabi kata kalau tinggal Ramadan wajib qada, dan puasa orang siapa yang buat puasa Syawal macam puasa setahun. Dia tak khabar gabung pada hari yang sama. Bila tak khabar tak jelas, sebab tu dia ada mazhab. Tak? Maka ulama-ulama beristihad, hasilnya 2 pendapat yang masyhur. Satu pendapat yang kuat, iaitulah hendaklah kita kerjakan suku-suku. Yang terbaik kita buat suku-suku. Ni pendapat yang ramai di kalangan ulama fiqh. Maknanya puasa qada suku hari yang lain, puasa Syawal buat hari yang lain. Tapi sebahagian daripada ulama fiqh mengatakan harus kita gabung 2 puasa untuk 1 hari saja dengan 2 niat. Aku berniat mengerjakan qada puasa Ramadan esok hari serta puasa sunat Syawal kerana Allah Ta'ala. Sebagaimana yang disebut sebahagian daripada ulama fiqh mazhab Syafi'i, boleh buat lagu tu. Tapi ini bukan pendapat yang ramai. Bukan pendapat yang ramai. Walaupun tak ramai, dia adalah fuqaha juga. Jadi siapa yang nak buat, bolehlah mengikut pendapat yang kedua ni, iaitulah harus dan sah, iaitu niat sekaligus puasa Ramadan dengan puasa Syawal, puasa qada tu. Boleh buat. Tapi pandangan yang ramai di kalangan ulama yang
mengatakan hendaklah dikerjakan puasa qada suku dan puasa Syawal itu pada hari yang lain, ya, kerana kita keluar daripada khilaf ulama. Bila kita buat suku-suku, maka sepakat ulama adalah sah belaka. Bila kita buat pendapat yang kedua sekaligus, ada kata sah, ada kata tidak sah. Gitu. Soalan yang kedua, baru-baru ini ada seorang ustaz mengatakan takwa seseorang itu terletak pada hati dan bukan terletak pada janggut, serban, jubah, sedangkan yang kita tahu itu semua adalah sunnah Nabi. Jadi minta penjelasan. Penjelasannya apa yang ustaz ni kata, takwa itu terletak pada hati itu, kerana ini hadis Nabi. Nabi kata di atas mimbar dalam satu sesi ceramah kepada para sahabat, Nabi kata at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa yang sebenarnya di sini. Wa asyara ila sadrihi, Nabi menunjuk kepada dadanya. Mana tunjuk gini, ya, at-taqwa hahuna, maknanya takwa yang sebenar daripada hati. Faham tak? Betul, bukan perkataan yang orang lain, hadis Nabi. Jadi bila ustaz ni kata at-taqwa itu sebenarnya daripada hati itu, lepas tu dia kata pula bukan pada janggut, bukan pada jubah, bukan pada pakaian, betul juga. Sebab takwa yang sebenarnya adalah takwa yang daripada hati, iaitu takut kepada Allah, dengan mendirikan segala titah perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya. Itulah takwa yang sebenarnya. Jadi kalau maknanya pakai jubah tapi tak takwa, dia apa kau? Pakai serban, besarlah serban, besar sikit pada baku duriang umpamanya, tapi tak takut Tuhan, retak dengan finance, dengan riba, nak berlaku zina dan sebagainya, piti orang, tipu barang ke dia, tukar nama macam-macam, serban besar, tak guna kot takwa. Cuma bila kita telah pun ada takwa pada diri kita, maka kita cantikkan lagi takwa kita dengan takwa pada pakaian pula, iaitu kita pakai pakaian orang yang bertakwa. Mana? Pakaian sunnah Nabi, pakai serban, pakai kopiah, pakai jubah, pakai janggut. Ni comel dah pula. Takut takwa luar pendek pula. Dia kata bukan pakaian, betul dah bukan pakaian, tetapi pakaian juga penting. Cuma hati paling penting. Kalau kita tak ikut pakaian pun kadang-kadang tak boleh juga. Umpamanya kita tak menutup aurat supaya kita tak sah kok. Dah baca sedak macam tu Imam Kah, panjang pula baca tu. Subuh saja sejam setengah baca, tapi luar pendek, baju singlet, dah sah juga. Maka perlu belaka zahir dan batin. Zahir pakaian, zahir keterampilan, tu zahir tu. Maka pakaian, keterampilan, perhiasan yang terbaik Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu, kalau kamu nak tiru, tak ada lain dah melainkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Serban, jubah, kopiah, dan lagi-lagi lain-lain daripada sunnah, tu yang terbaik. Jadi kalau kita takwa saja, maka kita perhiaskan pula takwa kita dengan pakaian Nabi, lagi baik pula. Sebab Nabi ni dia memang yang paling takwa. Bila dia yang paling takwa, maka contoh yang ditunjukkan juga yang paling baik. Jangan kita kata tujuannya nak menghina janggut, menghina kopiah, menghina serban dan jubah. Tak boleh. Tapi kalau kita tak pakai serban, tak ada masalah, kerana sunat saja. Tak pakai piah, tak apa, sunat je pakai kopiah. Tak pakai jubah, tak apa juga, pasal pakai tak pakai jubah ni bukan wajib, sunat. Yang wajib dulu-dulu sekali takwa, takut mana? Takut nak buat yang haram, takut nak tinggal yang wajib. Dalam kita duk takwa dah, kita pun pakai ikut sunnah Nabi. Jangan pakai takwa saja, pakai habis 2501 belaka. Tapi takwa belaka dak comel juga, biar jadi comel sikit. Takwa dah tapi rambut panjang pula, mata cu jerakung. Tak comel. Biar yang comel zahir dan batin Rasulullah. Batin iaitu takwa, kita takwa ada dah. Zahir pula ikut yang terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau niat menghina tak boleh lah.
sah atau tidak semayang tapi tidak tahu maksud bacaan seperti Al-Fatihah, rokok, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, tahiyat dan salam dan doa kunut. Baik. Yang kedua, bagaimana memakai rambut palsu, apa hukumnya? Yang ketiga, dan bagaimana pula hukum meluruskan rambut yang kerinting? Ni soalan. Baru-baru ni orang tanya bagaimana cara mengerjakan solat di angkasa. Tadi